Menjadi ibu bapa atau penjaga kepada anak autistik ni, ia satu perjalanan yang memang unik, penuh dengan cabaran tapi penuh juga dengan kegembiraan. Jadi untuk huraian kali ini, kita akan sama-sama terokai beberapa strategi praktikal. Tujuannya untuk bantu bina kesejahteraan emosi mereka dan juga kesejahteraan emosi anda sendiri. Soalan besarnya ialah macam mana kita nak bina satu dunia, satu persekitaran di mana anak kita bukan setakat boleh bertahan tapi betul-betul boleh berkembang maju dari segi emosi. Dalam perkongsian kali ni, kita akan lihat rangka kerjanya, kita akan mula dengan faham kenapa sesuatu itu berlaku, lepas tu baru kita bergerak ke macam mana nak atasinya. Ayat yang anda lihat ni nampak ringkas kan? Tapi sebenarnya ia sangat mendalam. Dan inilah yang akan jadi asas kepada semua yang akan kita bincangkan hari ini. Ia bantu kita ubah cara kita berfikir daripada nak uruskan tingkah laku kepada betul-betul faham dan sokong cara unik anak kita melihat dunia. Kita beralih daripada nak membetulkan kepada membina hubungan. Okey, jom kita mulakan. Ini dia pelan tindakan kita. Pertama, kita akan fahamkan apa itu pencetus dan stres. Kedua, kita akan cipta persekitaran yang tenang. Ketiga, kita akan bina satu toolkit regulasi emosi. Keempat, kita akan sentuh tentang sokongan untuk adik-beradik dan keluarga. Dan akhir sekali, yang ni sangat penting, menjaga diri kita sendiri sebagai penjaga. Jom kita terus masuk ke bahagian pertama. Ini adalah asasnya. Kita akan cuba melangkah masuk ke dalam dunia deria anak kita untuk faham kenapa agaknya pengalaman seharian yang biasa bagi kita boleh rasa sangat membebankan untuk mereka. Semuanya bermula dengan sesuatu yang dipanggil pemprosesan sensori. Cuba bayangkan ia macam menara kawalan trafik untuk otak kita yang menguruskan semua maklumat yang masuk dari deria. Bagi individu autistik, menara kawalan ni dia berfungsi dengan cara yang sedikit berbeza. Langkah pertama dan yang paling asas sekali ialah kenal pasti puncanya. Apa yang buat mereka rasa bimbang dan tertekan? Ini kena perhati betul-betul. Mungkin sebab bunyi yang terlalu kuat atau jadual harian tiba-tiba berubah. Atau mungkin tempat tu sesang sangat. Bila kita dah dapat kenal pasti pencetus-pencetus unik ni, barulah kita boleh mula bertindak sebelum keadaan jadi makin teruk. Okey, antara pencetus yang biasa kita nampak ialah rangsangan deria berlebihan, perubahan rutin, situasi sosial dan juga kesukaran berkomunikasi. Yang menariknya, semua ni selalunya saling berkait, macam satu rantaian domino. Contohnya kan, pergi pusat membeli-beli tu, dah lah bising, lampu terang bendang, itu rangsangan deria berlebihan. Ini akan buatkan situasi sosial jadi lagi susah. Kalau anak kita pula susah nak cakap apa yang dia rasa, memang dia akan rasa terbeban. Kita dah jadi detektif, kita dah ada beberapa clue tentang pencetusnya. Soalan seterusnya yang logik ialah, apa yang kita boleh buat? Macam mana kita nak ubah suai persekitaran anak kita supaya ia jadi tempat yang selamat dan menenangkan untuk dia? Ada 3 langkah mudah tapi sangat berkesan. Pertama, jadikan dunia mereka boleh diramal. Guna rutin, jadual, kalender visual. Benda-benda ni macam bagi mereka satu peta untuk hari tu. Jadi kuranglah rasa risau. Kedua, urus input deria. Mungkin boleh sediakan fon kepala pembatal hingar atau bagi mereka masa rehat sekejap dari rangsangan. Dan ketiga, wujudkan satu ruang tenang. Satu sudut khas dalam rumah dengan barang-barang yang menenangkan. Macam selimut pemberat ke? Cuba tengok nombor ni. 25%. Banyak tu. Itulah jumlah masa di sekolah yang mungkin dihabiskan dalam peralihan momen-momen di antara aktiviti yang selalunya jadi punca utama stres dan ledakan emosi. Boleh bayangkan tak rasa tak menentu macam tu? Di sinilah jadual visual datang untuk menyelamatkan keadaan. Alat yang nampak mudah ni sebenarnya boleh ubah segalanya dengan menjadikan rutin lebih mudah dijangka. Ia jawab soalan yang merisaukan. Lepas ni nak buat apa? Dan ia bagi anak anda rasa lebih tenang dan terkawal. Kalau untuk peralihan yang kecil-kecil pula, papan mula atau kemudian atau first then ni memang bijak. Ia secara visual kaitkan satu tugasan dengan satu ganjaran. Mula-mula pakai kasut, kemudian kita boleh pergi taman. Ia buat tugasan yang kurang digemari tu rasa lebih mudah sebab mereka nampak apa ganjaran yang menanti. Dan kita ada juga cerita sosial. Yang ni kita guna untuk bersiap sedia awal-awal. Daripada kita tunggu rasa bimbang tu datang, kita boleh guna cerita ringkas macam ni untuk latih tubi anak kita untuk hadapi situasi baru. Macam pergi jumpa doktor. Ini bantu kurangkan rasa risau tu sebelum ia bermula. Okey, persekitaran dah selesai. Sekarang kita masuk bab yang seterusnya. Kita nak bagi anak kita alat mereka sendiri. Satu kit alatan kemahiran untuk bantu mereka uruskan emosi dari dalaman pula. Slide ni, tolong tengok betul-betul. Ia sangat-sangat penting.
Ia terangkan beza antara disregulasi, iaitu satu tanda, sistem badan dah overload dengan salah laku yang sengaja. Bila kita faham beza ni, cara kita bertindak balas pun akan berubah sepenuhnya, daripada menghukum kepada menyokong. Jadi, macam mana nak faham puncanya? Senang je, kita kena jadi detektif sikit. Kita boleh guna satu kaedah mudah yang dipanggil ABC tingkah laku untuk cari petunjuk. Konsep ABC ni mudah je. A untuk antecedent, apa yang jadi sebelum tingkah laku tu. Kemudian B untuk behavior atau tingkah laku, apa tindakan yang spesifik tu. Dan akhir sekali C, consequent, apa yang jadi selepas tu. Bila kita mula kesan corak ni, kita boleh nampak pencetusnya dan buat perubahan yang proaktif. Regulasi emosi, dengar macam istilah hebat kan? Tapi sebenarnya ia cuma keupayaan untuk kita urus dan respon pada emosi dengan cara yang sihat. Ini kemahiran hidup yang sangat penting tau. Anggap je macam belajar naik basikal. Memang kena ada latihan, kena sabar dan yang paling penting, perlukan sokongan kita. Jadi, macam mana nak ajar kemahiran ni? Ada 4 tunjang utama. Pertama, kita ajar mereka kenal dan namakan emosi. Boleh guna carta, permainan, apa saja yang kreatif. Kedua, kita kena jadi contoh. Tunjukkan mereka macam mana kita tarik nafas dalam-dalam bila kita sendiri stres. Ketiga, guna cerita sosial untuk tunjuk cara yang betul nak respon dalam situasi tertentu. Dan keempat, ajar mereka guna ruang selamat tu. Praktis pergi ke situ sebelum tantrum meletus. Nampak tak? Ini bukan penyelesaian segera tapi satu pendekatan yang menyeluruh. Ni idea yang bagus. Sediakan satu kotak alatan. Boleh letak mainan fidget, bola picit, selimut pemberat, fon kepala, malah balang bau-bauan. Anggap ia macam peti harta karun peribadi mereka. Bila emosi dah mula membuak-buak, mereka boleh buka kotak ni dan pilih alat yang mereka perlukan. Ini bagi mereka rasa berkuasa dan boleh kawal keadaan tau. Dan satu lagi benda penting, jangan lupa puji setiap usaha kecil. Bukan hasilnya yang kita nak puji, tapi usaha mereka untuk cuba bertenang. Bila kita raikan usaha mereka, walau sekecil mana pun, ia akan bina keyakinan diri mereka. Ia macam bagi semangat, awak boleh buat. Dan ini akan buat mereka nak terus mencuba lagi. Kita secara aktif cari dan pupuk minat dan bakat unik anak kita. Kita tak tengok ia sebagai hobi semata-mata, tapi sebagai satu aset berharga untuk mereka belajar dan berkembang. Nak tahu macam mana nak buat? Macam ni lah caranya. Kita gunakan minat istimewa mereka, tak kisahlah kereta api ke, haiwan ke atau watak TV untuk bina kemahiran baru dengan cara yang seronok. Jadi, proses belajar tu berlaku secara semula jadi, bukan macam satu kerja rumah. Jadi, kita tutup perbincangan kita hari ini dengan satu soalan yang besar. Bagaimana kalau matlamat kita bukan lagi sekadar mengurus, tapi memperkasa? Dengan menyediakan alatan yang betul, memahami dunia mereka dan fokus pada kekuatan mereka, kita boleh bantu anak-anak kita bukan sahaja untuk bertahan, tapi untuk benar-benar berkembang maju dengan cara mereka sendiri. Sekarang kita zoom out sikit. Kesejahteraan seorang anak autistik ni, ia bukan tentang anak tu seorang je. Ia sangat berkait rapat dengan kesejahteraan seluruh keluarga, terutamanya adik-beradik yang lain. Semua orang dalam satu sistem. Adik-beradik mereka pun ada perasaan sendiri kan? Kadang-kadang mereka rasa keliru, rasa tersisih ataupun mungkin risau. Penting untuk kita akui perasaan mereka ni. Jadi, kalau mereka keliru, kita bagi maklumat tentang autism yang sesuai dengan umur mereka. Kalau rasa tersisih, kita cuba luangkan masa berkualiti secara individu. Kalau mereka risau, kita wujudkan ruang yang selamat untuk mereka luahkan perasaan. Kuncinya di sini ialah mengesahkan apa yang mereka rasa. Jadi, macam mana nak bantu adik-beradik ni? Pertama, sentiasa galakkan mereka bercakap terus terang pasal perasaan mereka. Kedua, kalau sesuai, libatkan mereka dalam aktiviti atau mungkin sesi terapi. Ketiga, carikan mereka kumpulan sokongan adik-beradik yang lain. Semua ni akan buat mereka rasa mereka juga sebahagian penting dalam keluarga dan perasaan mereka juga diambil kira. Okey, kita dah sampai ke bahagian terakhir dan bagi saya ini adalah sauh kepada semua yang kita bincangkan tadi. Bahagian yang paling penting tapi ironinya paling selalu kita abaikan. Soalannya, siapa yang jaga orang yang menjaga? Fikirkan macam ni, kita tak boleh tuang air dari cawan yang dah kosong. Betul kan? Menjaga kesihatan mental dan emosi kita sebagai penjaga, itu bukan satu kemewahan, itu satu kemestian, wajib. Kalau tidak, macam mana kita nak terus memberi sokongan? Jadi, apa yang kita boleh buat? Cari sistem sokongan anda sendiri, kawan-kawan, keluarga atau kumpulan ibu bapa yang lain. Kena curi masa sikit untuk diri sendiri, buat hobi ke, rehat je ke. Amalkan cara urus stres, mungkin dengan menulis atau bersenam.
Yang penting, ingat, setiap minit yang anda luangkan untuk jaga diri, itu bukan masa yang sia-sia. Ia adalah satu pelaburan untuk kesejahteraan seluruh keluarga anda. Dan renungkan kata-kata ni. Penjagaan diri bukanlah mementingkan diri sendiri. Ia adalah komponen penting untuk menjadi ibu bapa yang tabah dan berkesan. Fikirkan sejenak. Bila kita jaga diri, kita bukan saja jadi ibu bapa yang lebih kuat dan sabar, tapi pada masa yang sama, kita sedang mengajar anak kita satu pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran tentang apa? Tentang nilai menyayangi dan menjaga diri sendiri. Itulah legasi yang kita nak tinggalkan, kan?